Apa beza kerja akuntan KLVS Dubai? Alhamdulillah, I think it's almost double kot daripada initial yang dekat KL. So, okay, saya ni Arif di Dubai. So, you kerja di Dubai tu, sebab you masih di EY kan, Dubai ni kan. So, adakah sama dia punya work scope dia and culture dia? Macam mana? Apa beza dengan Malaysia? Masa saya masuk EY dekat sini, dia slightly tone down sikit. So, mungkin kalau dekat Malaysia tu 100%, dekat sini effort dia mungkin 60% lah. So, dia masih ada similarity, dia masih ada pressure yang sama, tapi dia kurang sikit. So, kalau kat KL dulu kita tiap hari pukul 2, pukul 3 pagi pun balik kan. Dekat sini dia kurang lah. I think paling maksimum pun pukul 8, pukul 9. Okay lah, maknanya untuk auditor kita rasa okay lah kan. As compared to dengan apa yang kita dah rasa, datang sini is a good upgrade lah. Gaji pun memang jauh naik ke atau dia just convert je? Alhamdulillah, I think it's almost double kot daripada initial yang dekat KL. To be honest, dekat KL tu pun dekat KL tu is actually quite great jugalah. Tapi sebenarnya nampak on paper nampak banyak lah. Tapi kalau you bahagikan dengan the number of hours that you actually work, rasa sebenarnya sikit je. Saya Cikgu ZZ. Kisah bekas pelajar saya, Arif Azhan, raih A AdMed dan 9A SPM 2015, berpendidikan UIA, kini accountant di Dubai, UAE. Dengarkan kisah lanjut mereka di YouTube. Di Akademi ZZ, kami bukan sekadar ajar formula dan lulus periksa. Kami bantu bina asas pemikiran logik untuk mereka berjaya dalam apa jua bidang. Mari bina masa depan anak anda hari ini.